Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali video seterusnya guys. So dalam video ni, lepas kita jumpa produk yang kita rasakan ada data-data tadi tu kan, ada ramai orang komen, okay, orang komen nak beli, komen-komen macam tu kan. Jadi apa yang kita buat lepas tu, kita nak cari supply produk, okay. So tak payah nak pergi jalan tak ke kilang-kilang ke apa kan, tak payah, okay. So saya akan gunakan Shopee. Kalau macam tadi kita jumpa acuan kan, so kita cari je kat sini acuan, okay. Acuan kuih, okay. So tekan enter. Alright. So kita boleh tengok kalau kita boleh dapat produk yang sama, okay. So kita ambil top sale lah, okay. Kalau kita dapat produk yang sama, okay, kita boleh jual produk yang sama lah. Tapi kalau kita dapat produk yang lebih-lebih kurang pun tak ada masalah lah, okay. So kita boleh tengok kat sini. Sini ada top sale produk-produk kat sini, okay. So kita boleh ambil lah mana-mana produk yang kita nak jual. Acuan kuih, kalau dapat yang sama tadi macam samprit ke apa kan, cuba kita type pula acuan kuih samprit contoh lah. Ni macam lebih kurang tadi. Okay, ni macam lebih kurang ni. Ni macam lebih kurang. Okay, ni semua macam lebih kurang ni. Okay. Ni macam lebih kurang. Okay. Harga dia, kita jual, harga ni harga dekat Shopee. Okay, ni harga dekat Shopee. 3.99, semua ni harga dekat Shopee lah. Ni semua harga dekat Shopee. Ramai orang nak ni. Okay. 5.9, 68, so yang ni ada berapa banyak sold ni, 191, 109, okay. So kita pilih, sebab kita kena test dulu lah yang mana yang paling okey kan. Kita tengok jugalah data yang mana yang dekat bawah ni. Saya rasa kalau saya akan pakai antara ni, saya mungkin akan pakai yang sold dekat sini paling banyak lah, okay. So kita letak pula top sale dah. Letak top sale dah. Top sale lagi sekali. Top sales, data kita pilih top sales. Okay, so kita tengok dekat sini. Yang ni memang melampau banyak lah kan, tapi boleh try jugalah. Tapi sebab kita jumpa yang jenis yang tekan-tekan tadi tu kan, so kita ambil yang jenis tekan jugalah. Kalau macam ni kan, 26,800 sold kan, okay. So kita boleh tengok lah contoh okay, 26,800, okay. Harga dia tak sampai RM10. Yang ni harga tak sampai RM10, okay. So ni pun ada video, okay. Ni bagus, ada video, okay. So apa yang kita buat, okay, kita bukannya cari supplier ni, kita nak beli banyak-banyak, nak order in bulk untuk letak benda ni dekat rumah kita ke, dekat office kita ke. Kita tak nak buat benda tu, okay. Saya rasa ni produk ni bagus ni, okay. So kita tak nak buat benda tu. Apa yang kita nak buat adalah kita nak supplier Shopee ni, seller Shopee ni jadi kita punya dropship. Dropship ni, diorang ni akan bungkuskan, akan hantar produk ni bagi pihak kita lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuba tengok dekat dia ni ada tak cara untuk kita chat dengan dia ke, okay. Chat now kan. So kita boleh chat dengan dia ni, okay. And kita boleh tanya dia, okay. Kita boleh tanya dia, boleh tak dia hantarkan produk ni untuk customer kita. Kita ada banyak customer. Cakap kat dia, kita ada banyak customer. Walaupun tak ada customer lagi, kita ada banyak customer. Boleh tak you tolong hantarkan ataupun you dropshipkan produk ni pada customer kita. Which is kalau dia order dekat kita ambil dia punya nama, alamat dia, orang ni lah
seller Shopee ni yang tolong hantarkan kepada customer kita. So kita tak payah nak ambil stok, tak payah nak simpan stok dekat rumah. Seller ni yang simpan stok untuk kita dan dia tolong hantarkan produk untuk kita. Kita tak pakai duit kita langsung. Customer bayar duit nanti, pakai duit customer tu bayar dekat seller Shopee ni, dan seller Shopee ni akan hantar untuk customer kita. Tanya dekat dia, boleh tak buat benda tu, and then kena order melalui Shopee ke, ataupun boleh terus WhatsApp je ke dekat dia ke apa ke, something macam tu lah. Okay, tu kalau boleh WhatsApp, kita WhatsApp je, deal melalui WhatsApp je ke apa ke, jadi kerja tu lebih cepat. Okay, sebab kita target kita bukan nak buat yang nak apa sale sampai beratus ribu daripada produk ni. Kita just nak buat fast cash saja. So cukup untuk kita settlekan benda ni secara WhatsApp ke apa. Kalau dapat 10 order sehari kan, kita settle melalui WhatsApp je lah, simple, cepat. Okay, so kita kena chat orang tu, okay, kalau dia boleh hantar dropship, and then satu lagi minta dia kalau dia boleh deal melalui WhatsApp ke, kita bagi details customer kita, and dia tolong hantar dekat customer kita. Okay, tu. And then satu lagi, kalau dia ada video macam ni, dia ada video kan, boleh tak download? Of course lah dia akan bagi video ni, tak apalah, ambil je lah kan, sebab kita nak promote produk dia. Gila dia tak bagi kita untuk promote produk dia, tak bagi video ni. So kita boleh ambil video kat sini. Okay, kalau kita rasa macam kita perlukan tambahan, video tambahan, kita scroll down. Kat bawah ni ada feedback. Kat bawah ni semua diorang customer ni akan hantar, akan bagi feedback kat bawah ni. So kita boleh ambil feedback ni, dan kita boleh post, kita boleh edit, kita boleh gunakan video CapCut ke apa kan, kita boleh edit, kita boleh upload dekat TikTok, dan kita boleh buat fast case, kita boleh jual lah produk ni menggunakan TikTok. Okay, so saya harap you all clear dengan apa yang saya cakap tadi tu. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.